berlak. Tapi Polis yang seterusnya ini semalam mereka telah memenangi tempat yang pertama. Pernada Cinta. Jadi polis yang mana rasa-rasa ini? Baiklah, kolej ini akan memperagakan busana dari negara Malaysia. Jadi kami mempersilakan Kolej Rahim Gajah. Dan nama diberi Nukman, Christina, Adriana, Aisyah. dan kami daripada Kolej Rahim Gajah. Tema busana kami hari ini adalah tema negara Malaysia. Okey, busana elemen pertama yang saya nak terangkan ialah wow bulan. Jika penonton dan juri nampak, kami menggunakan kain batik bercorak songket. Ia berasal daripada budaya Melayu yang duduk di Semenanjung Malaysia. Selepas itu, kami menggunakan bunga raya daripada sudut plastik. Bunga raya tersebut menunjukkan bahawa bunga kebangsaan Malaysia ialah bunga kebangsaan. Selain itu, kita juga menggunakan 5 kelopak. 5 kelopak tersebut menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai 5 rukun negara. Akhir sekali, pada wow bulan kami menggunakan perisai daripada budaya Iban. Dia menggunakan cardboard tau. Okey. Terawai tersebut mempunyai corak yang menunjukkan imej pelindung roh. Terima kasih teman. Saya teruskan lagi kepada bahagian busana. Busana ini terinspirasi daripada baju tradisional Iban. Jadi saya mulakan dengan sanggul lintang. Sanggul lintang ini diperbuat daripada aluminium dan wayar terpakai. Sanggul lintang ini bermaksud perhiasan yang memberi kemegahan kepada wanita pada zaman dahulu, dan sanggul lintang ini juga menunjukkan ketelitian seni Melayu pada masa dahulu. Seterusnya saya pergi ke bahagian collar. Collar di atas ini diperbuat daripada plastik sampah hitam. Kemudian kami letakkan sudu plastik putih mengelilingi leher. Dan jika penonton semua lihat, yang merah ini kami buat daripada plastik merah. Kali dengan merah, iaitu kain dikitas mulia yang dijamit dengan benang emas. Di sekeliling pinggan mempunyai jentayan penutup pinggan, iaitu simbolik kepada shilling perak. Pada bawahan skirt, iaitu mempunyai lapisan short tabah yang dilipat sebagai lipatan kipas. Kanan di kiri model mempunyai kamera yang memberi simbolik semangat dan kebaikan masyarakat. Akhir sekali, pada tangan model iaitu dipanggil kirip, dibuat oleh daripada plastik, botol plastik, dan dipanggil kirip. Jadi seterusnya kita beralih kepada tata rias pula. Jadi tata rias ni, kalau
Jadi seterusnya gabungan kedua-dua motif ini adalah untuk melengkapkan keseluruhan tema busana kami. Kami menggunakan muka model sebagai kanvas penyatu budaya kita. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Itulah pelajaran dari Kolej Rahim Bajai. Dengan pompongnya merah membara mata saya melihat busana dari KRK malam ini. Ya, sangat cantik, meletup, meledak. Baiklah, jadi tanpa membuang masa, dipersilakan panel juri untuk teruskan dengan sesi soal jawab. Hai Kolej Rahim Bajai. Okay, overall okay. Tapi saya nak sentuh lah tadi macam siapa tu? Siapa yang cakap tadi kata batik? Batik, motif songket daripada mana? Dekat mana tu? Dekat mana tu Semenanjung? Jangan salah statement saya potong belakang. Okay. Dari mana? Sebenarnya kami ambil batik bercorak songket ni untuk melambangkan keseluruhan kita sebagai orang Melayu yang menggunakan batik bercorak songket. Even dalam masa perkahwinan kita banyak guna songket sebab ini memang melambangkan identiti Melayu. Okey, tapi saya tak nak dengar yang tu. Saya nak dengar daripada Semenanjung tu. Statement tu. Saya menggunakan statement Semenanjung. Saya menggunakan statement Semenanjung kerana motif kita untuk membuat busana ini untuk menyatukan Malaysia sebenarnya. Sebab kita ni, Malaysia ni ada banyak kaum, tapi kita boleh Okey, untuk lebih spesifik sebenarnya daripada Terengganu. Kalau batik bercorak songket itu daripada Terengganu. Jadi kenapa kami gunakan batik daripada belah Semenanjung dan satukan dengan busana belah Borneo adalah kami daripada KRK ini buktikan bahawa jarak, walaupun jarak memisahkan antara Semenanjung dan Borneo, tapi kita tetap one identity, kita tetap satu Malaysia. Okeylah. Saya cuba untuk hadam untuk terima walaupun tak betul. Tapi it's okay, it's a good try. Banyakkan membaca. Jangan buat statement yang macam belum tentu betul. Okay? Alright, good job. Terima kasih pihak juri atas soalan dan juga komen. Berikan tepukan kepada Kolej. Kolej apa Putra? Kolej Rahim Bajai.